Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Fatih bin Muhammad Khotib selaku pengarah Kem Inspirasi Diri pada kali ini. Dan saya Siti Aisyah Bibi binti Muhammad Ali selaku timbalan pengarah bagi Kem Inspirasi Diri yang dianjurkan oleh Kelab Taha AU USAS. Untuk pengetahuan anda semua, kami daripada Kelab Taha AU USAS sememangnya sering menganjurkan program yang melibatkan pelajar sekolah. So pada kali ini kami amat berbesar hati ingin mengadakan program Kem Inspirasi Diri di SABK Mahat Al-Ummah di Cemor, Perak. Sebelum ini juga, Kelab Taha pernah mengadakan beberapa kem yang melibatkan pelajar sekolah di beberapa buah negeri dengan pelbagai tema. Alhamdulillah, pada kali ini Kelab Taha AU USAS bekerjasama dengan pihak SABK Mahat Al-Ummah di Cemor, Perak bagi menjayakan Kem Inspirasi Diri yang bertemakan kepimpinan dan motivasi. Oleh itu, kepada semua pelajar SABK Mahat Al-Ummah, nantikan kehadiran kami selama 3 hari 2 malam iaitu pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di sana. Bye.